Ini aku nak buat. Hai guys, apa khabar semua? Episod kali ni dia memang special sikit lah, sebab aku nak buat pengumuman raya. Sempena dah 2 tahun aku buat motovlog. Kat sini aku nak ucapkan terima kasih lah dekat korang, sebab dah sokong aku selama ni. Alhamdulillah, bila aku dah buat channel ni, aku dah dilimpahi rezeki dengan adanya isteri aku, and aku dapat anak. Aku truly lah terima kasih kat korang. And lagi satu, sebab tanda terima kasih, ini aku nak buat face reveal. Ya, betulkan rambut. Alright, macam yang aku cakap tadi tu, sempena raya tahun ni dan 2 tahun motovlog, mula-mula aku nak aim tahun ni raya, aku nak aim 50,000 subscribers and aku nak face reveal. Tapi sikit lagi nak sampai, sikit lagi. Tapi tak apalah, aku face reveal lah hari raya kan. Aku nak terima kasih sangat-sangat kat korang. Aku hargai sangat sokongan korang daripada zero. Okay, itu Iman. Okay, sekejap lagi aku tunjuk dia. Okay, daripada zero, aku memang kosong subscribers aku. Sekarang ni sampai 41,200 tak silap aku. Alhamdulillah, aku tak sangka. Aku memang tak sangka. Serius, aku terima kasih lah. And aku nak terima kasih juga kat korang sabar dengan kerana aku selama ni. Bila korang tanya abang bila nak face reveal, abang bila nak face review. Ni nampak ni, Baris nak face review. So anyway, macam yang aku cakap tadi tu, sebenarnya aku tak buat ni, aku camera shy mula. Aku tak suka depan kamera. Aku tengok susah. Aku nak vlog bila tak tunjuk muka ni. Serius susah. So aku ambil keputusan kat sini, aku nak face reveal. So dia antara salah satu sebabnya sebab aku susah nak vlog lah. Tak fokus. Iman, tengok Iman. Boleh ke saya tanya soalan macam ni? Macam ni. Boleh. Ya dah tu. Okay, sempena face reveal ni, aku akan buat Q&A, soalan-soalan yang selalu korang tanya dekat aku. And wife aku akan tanya soalan tu dekat aku, dan aku akan try jawab sejujurnya lah. Kenapa, bagaimana, semualah. Okay, cuba. Okey, soalan yang pertama Wan M. Nasran. Wan M. Nasran tak. Abang ni kerja apa bang? Oh, okay, soalan nyamuk. Okay, soalan yang selalu juga orang tanya aku, abang ni kerja apa? Sebenarnya aku kerja video editor. Aku edit video. Nah, that's why aku suka buat video ni semua. Aku record video, edit video. Aku shoot juga lah video, shooting. Aku kerja bab-bab situ lah, ke arah situ lah. Dah. Okay, soalan yang kedua, kenapa start buat vlog? Kenapa buat motovlog? Okay, kenapa? Macam dulu yang aku pernah cakap tu kan, dekat masa first motovlogger meetup tu kan, aku cakap sebab abang aku suruh buat. Tapi sebenarnya lah, aku minat gila lah nak buat motovlog dekat atas motor ni. First channel yang aku nampak Walterific lah. Walterific, Duit Weekend. Aku nampak memang tiba-tiba macam, aku tengok tak ada orang buat motovlog lagi kat Malaysia ni. Ada tu ada, tapi bahasa Inggeris. Korang tahu lah siapa yang aku maksudkan kan. Tapi bahasa Melayu time tu tak ada lagi. And aku bangga aku jadi salah seorang orang yang pertama buat motovlog kat Malaysia ni. Buat motovlog yang bercakap lah. Yang bercakap lah. Ramai je buat motovlog, tapi yang membebel atas motor tu, yes, membebel tu Wan M. Nasran. Okay, soalan yang ketiga yang selalu kita dengar, bang, bila abang nak tukar exhaust? Tukar exhaust, tanya Iman. Iman suka tak exhaust? Bising? No. Tak suka kan? Tak suka. Macam video aku cakap dulu juga, aku sebenarnya suka exhaust bising. Tapi aku tak suka bila mengganggu orang. Bila dah mengganggu orang tu jadi tak best dah. So memang takkan tukar lah sebab akan ganggu orang lah. Akan tukar, tapi tengok lah macam mana. Rap kat hutan ni. Rap kat hutan ni. Abang
tak nak beli motor lagi ke bang? Beli motor lagi? Nak, tapi nantilah. Apa motor idaman abang? Motor idaman aku first lah, memang first sekali aku paling suka ialah R6, R1. Tapi sekarang aku more tu Crossplane, L-Twin lah, macam Ducati, macam Super Duke yang bunyi rare tau, bukan inline 4 punya bunyi. RSV4, bunyi-bunyi yang macam raw gila. Itu aku minat lah. Ni soalan saya ke soalan budak ni? Abang bila nak sampai isteri? Next soalan. Jangan berangan Okay, tahun ni raya mana? Okay, tahun ni raya pertama akan raya dekat KL, kat Puncak Alam, kat rumah mak aku. Lepas tu hari yang sama juga kita orang balik Melaka. Kek banyak balik Melaka. Last. Dah banyak sangat soalan kan tanya. Okay, so soalan last sekali, soalan yang paling bermakna lah. So kena share dengan semua peminat-peminat follower. Apa plan Abang 1M Nasrani lagi 10 tahun dalam dunia pemotoran dan vlogging? Macam interview. Yelah, apa plan lagi 10 tahun awak nak? Plan lagi 10 tahun. Tengok Iman kejap sama. Plan lagi 10 tahun memang akan teruskan vlogging. Tapi kalau korang perasan dekat channel aku sekarang kan, aku dah mula macam transition ke arah vlogging juga. That's why aku rasa it's about time lah. Memang dah sampai lah masa dia untuk aku face reveal. Sebab kalau nak vlogging, okay. Kalau nak vlogging tu full time kan, aku kena nampak muka lah. Kalau tak nampak muka tu macam susah gila lah. Yalah, pernah tak korang tengok vlogger yang tak tunjuk muka? Ada tu adalah, tapi susah. Memang susah gila. Nak edit video pun susah. Nak edit video pun susah. Kesian dekat member lain motovlogger tu kan, nak kena apa, blur muka, nak kena betul-betul. Lepas tu terlepas sikit dah kantoi dalam muka kan. Dekat situ challenging lah dekat situ. Aku pun alami benda sama juga bila meet up tu kan. Dulu masa first meet up tu, nak kena zoom footage tu lah, memang susah gila lah. Aku main you. Main you. Dekat sini juga sempena Hari Raya tahun 2018, kita orang post video ni malam raya. Yes. And kita orang nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Tak maaf kalau ada korang terguris dengan kata-kata kita orang ke apa ke kan. Sebab wife aku pun ada kat dalam video juga kan. Betul. So kosong-kosong Menurut kak. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. Mana tadi? Pembaris ni ni pembaris ni special gila ni. Sebab apa? Sebab korang nak face review kan. Sekejap aku ukur aku punya ni inci. Ukur buat apa? Dari hujung ni sampai hujung ni. Hidung 2 inci. Okay, kening. Kenci gila. 1.5 inci. Mulut lah. Pengotor. Koyak ke mulut? Tak boleh makan rendang ni. Nak dekat 2 inci. So berapa semua? 2 kali 5, 10 inci. Lebih kurang macam tu lah. Aku harap korang puas hati lah dengan face review aku kali ni, aka face reveal. Ya Allah. Itulah anak kita orang, Wan Noriman nama dia. Okay lah guys, aku rasa sampai sini je video ni. Harap korang enjoy dengan apa benda yang aku dah buat selama ni, and terus menyokong. And sampai sini je video ni. Macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao. Sini dalam kotak. Kita fokus. Dalam kotak. Ya Allah. Ya.